Tapi kan Jas, bila kita nak buat benda baik ni kan, setan mulalah dia punya ekstra kerja tu nak hancurkan supaya tak jadi benda yang baik kita nak buat tu. Betul. Jas, kalau ada dugaan ke, rintangan ke, Jas kena hasutan ke apa ke kan, Jas kena kuat tau. Jas kena lawan setan tu supaya jangan dia hancurkan benda ni, supaya Jas kena kuat sampai pernikahan nanti jadi. InsyaAllah Umi, Umi jangan risau. Kalau semuanya diizinkan oleh Allah, syaitan ni semua memang takkan jadilah gangguannya tu. Jangan risaulah. Amin. Kita sama-sama doa ya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Debar ni nak nunggu hari nikah ni. Kau Umi pula nak kahwin ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey ke tak okey tu? KO. Kenapa ni? Umi ni ke? Umi tak boleh terima lagi. Abang tak boleh langsung ke pujuk Umi tu? Allahu Akbar. Li, bab nasab ni susah sikit Li. Macam tak tahu Umi tu macam mana. Tapi tapi Lee sayang Fatimah tu bang. Dia dah kira perfect tau untuk jadi isteri Lee. Abang pun tahu kan? Ya, abang tahu. Dia tu memang nampak budak baik. Sekarang ni Umi tak tahu lagi pun sebenarnya. Dia dah suspect dah. Siap warning mak Fatimah pula tu. Tapi setiap kali dia tanya Lee akan selalu elak sebab Lee tahu dia tak akan terima. Tak apalah, sekarang ni kita berdoa supaya Allah bukakan hati Umi tu untuk terima. Tapi bang, Lee cuma takutnya Fatimah akan berubah hati sebab dia asyik kena pressure je. Faham tak? Mak Fatimah bila dah kena sound dengan Umi kita, dia passing pula kat Fatimah. Tak apalah, tengoklah nanti abang tolong cakap dengan Umi. Tolonglah. Ya, abang tolong cakap. Alah, tak kusut sangat. Abang apa tahu? Abang tak tahu pun.